bendahari ke siapa di Batu Cave, you dah tahu mereka buat perkara yang tidak salah. Mereka sedang menunjukkan bagaimana intro tarian yang dilakukan oleh Mickey. Faham ke tak faham? Tengok ke tak tengok? Tengok. Semalam viral satu video siaran langsung oleh pemilik akaun Yusuf Azmi yang tampil bersuara kes 3 DJ Era meminta maaf di Batu Caves. Menerusi satu video yang tular dikongsikan oleh akaun Saisara bertindak sekolahkan Yusuf Azmi, kes siaran langsung mengenai permintaan maaf DJ Era di Batu Caves viral di media sosial. Difahamkan, tidak semua orang India meminta mereka bertiga pergi ke Batu Caves untuk membuat permohonan maaf dan tidak semua orang India tidak memaafkan perkara yang telah dilakukan mereka. Namun, hanya perbuatan individu yang tidak memaafkan perbuatan yang dilakukan mereka bertiga. Semua orang India terkena tempias dan dia meminta agar Yusuf Azmi tidak memperbesarkan kes ini agar tidak menghuru-harakan lagi keadaan. Video ini turut mengundang pelbagai reaksi netizen dan berikut adalah video yang tular. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera juga. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'i wa musalli wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, amma ba'd. Berkaitan satu insiden yang sekarang ni sedang hangat berlaku di bulan Ramadan yang mulia ni, bulan yang baik, bulan 1000 bulan, berkaitan dengan satu insiden yang sekarang ni tular. Saya tengok kenapa saya kata salam sejahtera, saya berikan salam ini juga kepada orang non-Muslim, kepada non-Muslim, supaya tonton juga video ni, dan kepada khusus umat Islam supaya tonton video ni, berkaitan dengan penyampai Radio Era. Sama ada mereka sahabat saya ataupun tidak, ni saya bercakap tentang general punya speaking. Saya bercakap tentang general punya keadaan. Kita sedia maklum dan saya bercakap kepada Radio Era. Radio Era ni apa dia? Fungsi dia penyampai, penyampai berita semasa apa semua. Dan kita tahu dalam Radio Era ni ada 3 penyampai radio yang memang diorang ni kaki lawak lah. Senang cerita kita kata Abang Nabil ni, Pak Azad ni, Abang Radin ni, 3-3 ni memang kaki lawak lah. Jadi saya lihat dalam insiden yang berlaku beberapa hari ni, tular mengatakan mereka ini harus diambil tindakan, dan minta maaf sekalipun kena ambil tindakan. Dah buat macam mana sekalipun, dah turun Batu Cave pun sekalipun kena ambil tindakan. Ni saya nak bagi tahu kepada semua, kita ni janganlah melampau-lampau dalam nak membuat orang menyembah kita tau. Orang Islam ke, orang Kristian ke, orang Hindu ke, Buddha, siapa-siapa yang buat salah, kalau mereka minta maaf, okey dah, diorang minta maaf, mereka mengakui kesilapan mereka. Tapi dalam isu ni, tengok ke tak tengok video tu? Okay, kita sedia maklum Radio Era antara one of the sponsor ataupun one of yang organize bantu untuk Mickey tu, Mickey adik kepada Jojo One Championship tu, yang di mana dia menunjukkan bagaimana cara intro bila adik Jojo tu, Mickey tu keluar dalam keadaan dia macam mana dia punya opening bila intro dia keluar untuk lawan lah. Cara jalannya, cara bergeliknya, cara dipusingkan kepalanya, takkan kita tak tahu. Itu adalah berkaitan bagaimana dia nak repeat balik apa yang Mickey buat. Dia cuba nak tunjukkan kepada dia orang susahnya cara macam mana Mickey menari dan sebagainya. Jadi apa yang bangang sangat kita semua ni nak suruh dia minta maaf? Kata okey tak apalah, dia rasa itu salah, dia dah minta maaf. Saya nak cakap juga kepada Radio Era, kepada CEO, COO ke semua yang terlibat. Okey, memang betul Pak Azad Nabil, Pak Azad Nabil Radin, mungkin mereka rasa, oh, aku sebenarnya nak menyampaikan macam ni. Cara Mickey keluar intro, macam mana dia perform bila dia menari, cara dia bergerak, cara kepala dia dan sebagainya. Dan apa benda yang kita nak kaitkan dengan agama Hindu? Dan kenapa kita nak katakan ini ada related dengan agama Hindu? Kita tak boleh jadi orang yang terasa sendiri. Kita tak boleh lain lah dia gunakan
background song lagu Hindu ataupun lagu perayaan Hindu ataupun lagu-lagu yang berkaitan dengan Hindu, mungkin kita boleh kata dia orang salah lah. Tapi yelah, saya nampak mungkin Nabil ni, Pak Azad ni kata tak apalah, saya pun tak tahu siapa yang suruh dia orang minta maaf, dan dia orang pun dah minta maaf kan. Tapi janganlah melampau sangat. Bila pergi ke Batu Cave, kita sekolahkan dia pula kan. Kita sekolahkan dia seolah-olah dia ni buat jenayah yang besar, seolah-olah dia buat salah. Kalau rasa social media ini bukanlah tempat untuk kita nak menyampaikan sketsa ataupun kehidupan lawak jenaka, jangan tengok. Jangan sampai hilang maruah orang Melayu, orang Islam macam ni. Sampai apa sebab saya nak beritahu juga kepada, saya pun tak tahulah bendahari ke siapa di Batu Cave. You dah tahu mereka buat perkara yang tidak salah. Mereka sedang menunjukkan bagaimana intro tarian yang dilakukan oleh Mickey. Faham ke tak faham? Tengok ke tak tengok? Tengok. Meanwhile, salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Sai Sarawna. Okay, video ni saya tujukan kepada Abang Yusof Azmi. Abang, salam sejahtera bang. Okay, nama saya Sai Sarawna. Okay, ini video saya buat untuk Abang Yusof Azmi dan juga Era FM. Saya tengok dekat video Abang Yusof Azmi bising-bising kenapa pergi Batu Cave lah, kenapa tu Dato' Siva Kumar tak maafkan lah kan. Bang, you pun macam-macam sudah tengok, saya pun macam-macam sudah tengok. Okay, mungkin abang sudah tengok lebih lah daripada saya. Okay, sekarang abang pun sudah berubah. Saya pun daripada jadi syaitan sekarang sudah jadi manusia. Okay, jadi abang cakap itu tarian, itu Mickey punya, itu tak payah pusing-pusing lah bang. Dia sudah itu cakap veil lah, ini saya pakai. Okay, adalah lembing kepada Dewa Murugan. Itu adalah satu alat dan ayat suci kepada kaum India. Okay, jadi tak boleh lah tu macam bang, salah tetap salah. Okay, you buat video tak payah bising-bising lah. Okay, saya pun tak tahu siapa paksa mereka pergi Batu Cave. Okay, kita kaum India beragama Hindu ni, kita tak minta mereka pergi Batu Cave. Macam you cakap dia punya Era FM punya bos minta, itu individu okay, dia satu orang individu yang panggil pergi, bukan seluruh kaum India agama Hindu panggil dia pergi, tahu. Okay, lepas tu yang Dato' Siva Kumar kata yang abang bagi tahu dia tak maafkan, itu individu. Okay, bagi saya telah maafkan ini 3 orang. Okay, ini pendapat peribadi saya. You tak payah bising-bising lah. Kita pun makin lama makin tua. Rumah kata pergi-pergi, kubur kata mari-mari. Okay, jadi tak payah bising-bising lah bang. Kita pun kalau boleh tu nada suara tu kita cara baik kita bagi tahulah. Daripada abang buat video bising-bising tu, saya rasa lagi baik abang pergi jumpa Dato' Siva Kumar. Kenapa you tak nak maafkan? You boleh pergi jumpa dia depan-depan. Dato' Siva Kumar pun saya ingat sanggup terima jumpa sama you. Tak payah bising-bising lah bang. Kita pun makin hari makin tua. Kita pun macam-macam sudah tengok lah bang. Betul tak? Kita ambil yang baik, yang jernih, yang keruh tu kita buang. Okay? Bagi saya, ini 3 RJ ni saya telah maafkan. Tetapi saya minta Era FM gantung mereka 3 ke 4 bulan. Tapi tolong jangan buang mereka kerja. Sebab mereka pun ada anak bini, ada keluarga. Okay? Dan ini juga supaya menjadi pengajaran kepada semua orang, termasuk kepada semua bangsa lah, supaya tidak melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan 3R ni. Okay? Sekian, terima kasih. Selamat malam.